Dia cakap GCA ni tempat yang dia tak judge siapa-siapa. Satu, aku pun tak expect ni semua kawan-kawan aku pun kenal ni. Aku tak pernah jumpa pun. Tak pernah jumpa apa semua. Diorang dah lama tak main. Lepas tu bila main terus main friendly. Lepas tu terkejut lah. And then tak dapat banyak bola, tapi payment sama. Alright, selamat kembali ke GCA Podcast. Nampak kembali bersemangat di episod ke 244. Boleh? Tolak 18 je? Sikit ke? Episod kali ni kita nak share kepada kawan-kawan yang menonton tak kisah daripada pelosok dunia. Betul. Yang berada di Rio de Janeiro. Betul. Fans saya yang ada kat Tanzania. Fans. Saya fans. Saya dah start the fans. Betul. Lain macam. Yang ni bukan berat kosong. Betul. Dia Muhammad Farhan dengan MU. Aku geram aku bagi je. Kita nak share apa itu GCA, apa GCA buat pada masa akan datang, apa yang ada, macam mana kita start, apa proses dia, dan apa dia memberikan manfaat kepada masyarakat. Betul. Okay. Aku pun tak tahu macam mana nak start sebenarnya. Macam ni lah. Apa kata kalau kita start cerita macam mana GCA ni terhasil daripada sebab apa? Okay, faham. Saya suka dia punya. Kita nak tanya siapa ni? Sebab tu saya ada peminat kat Tanzania lah. No wonder. Just welcome from Tak, jangan try hard sangat. Singapore. Apa nama tempat Singapore yang ada kawan-kawan Geylang. kat sana? Geylang. Marina Bay. Bay. Marina Bay. Orchard Road. Dalam negara lain pula. Hatnyai. Lagi dua kawan kita pergi ambil ni kejap barang. Sekejap lagi malam kita ada server side. Sambil-sambil tu kita pukul 7.5 minit 7.10 minit dengan view cantik Umayyah warna oren. Ni dekat mana? Kita dekat Rafa Sarnia City Sepang. So Rafa masih sponsor kita. Masih sponsor lagi. Menaja tempat podcast kita episod kali ni. Mantap. Saya dapat key awak. Awak faham. Dari content creator lah. Faham. After this I ask MU to hire you. Ya. Always can. No, marketing MU easy mah. Tapi even you also lose or you win, it's same. Also the same. Everyone talk about you. Dia macam mana dah hasil. Aku baru lepas operate telinga. Episod podcast operate telinga, kita buat episod lain. Haikal baru lepas operate tangan. Kita jumpa actually borak dengan Haikal episod sebelum ni. Aku akan stay episod kau Haikal. Takkan delete ke apa lah, walaupun dah rebrand kan. Tengok episod Haikal daripada Friend United. Episod tu boom juga. Walaupun part K episod 4K episod dengan episod podcast yang tak ada apa-apa, tak ada somebody ke apa, bagus lah. Episod panjang 2 jam 2 jam setengah. Episod tu aku cakap engkau bateri mic habis, bateri phone habis, member 2 kali kencing di toilet, aircon 2 kali tutup. Ada ke cerita ni, ada ke tak habis ni kan. Kau buat apa habis? Kau 1 pagi lah. Lebih kurang 1 pagi Dan lepas tu Kal nak buat apa Kal? Eka bagi idea kita nak buat academy. The same concept macam academy grassroots training biasa lah. Tapi bila kita balik, kita study balik, sekarang dah terlalu banyak academy di taman-taman di Lembah Kelang. Baru 2 hari semalam awak sebut berapa ratus? 300 lebih academy yang dekat Lembah Kelang Valley saja. Lembah Kelang saja. 700 Jom join. Kita nak Mari. Kita punya 2 member. episod GCA. Member. Baik raya. Johor. Adakah ni Malay? adakah ni one of your friends? No. Kita tak perkenalkan siapa kita Anas Hujung. Ni Ahmad Adukah. Tak payah bagi mic aku je. Okey, Ahmad Chai. Atau nak panggil Chai. Kita panggil Chai. Pak An, Afiq, Syakir. Kita go detail untuk episod lain yang kita habiskan ni dulu. So cakap kat Haikal, aku ada study pasal training punya community lah. Konsep lah. Kita jangan go kepada grassroots, kita go kepada dewasa. Kemudian kita split lagi, go kepada pro dengan go fun. Kita decide kita go fun. So dia another concept daripada community yang lain lah. Dan kita dah tapis dia punya intensity training, equipment. Kita banyakkan lagi fun game. Kita focus on your release tension, stress, on your therapy. That's why kita label it sebagai the first football therapy in Malaysia lah. Okay. Haikal sedikit untuk intro apa tu GCA dan macam mana kita start. So as you guys know, memang kita after that podcast
Actually lama lah. Sebenarnya sebelum ni pernah jumpa Syakir. Sebelum ni memang dia adalah kawan sekolah rendah. So lepas pada long lost friend, kita jumpa balik. And then jumpa, pernah main sekali je friendly. And then after that long tak jumpa. And then jumpa balik untuk buat podcast. So bila buat podcast tu banyak lah benda yang kita cerita. And then kita share experience. And somehow dia datang idea. Betul faham. So bila kita tahu, saya pun tahu Syakir as a coach, dia pernah ada pengalaman as a coach. So that's why kita cuba nak buat akademi. But somehow the plan tu macam tak sesuai lah. Sebab kita pun membaca lah kan. Untuk kita nak buat sesuatu tu kita kena plan. So bila kita plan, kita telitikan dan kita dapat this concept. So which is good sebab satu, yes, macam saya secara personally saya boleh share saya punya pengalaman kan kepada society, kan, kepada orang yang mungkin community kan, yang tak pernah main bola ataupun dah lama tak main bola kan. Sebab tu namanya pun cari angin. So kita nak datang, kita banyak touches dengan bola, kita tak nak stress kan. Sebab yalah, kita pernah buat macam survey lah Syakir kan. Kita tanya orang kan, kenapa sanggup boleh datang join kan. Jadi antara yang diorang share tu adalah, satunya diorang dah lama tak main, lepas tu bila main terus main friendly. Lepas tu terkejut and then tak dapat banyak bola, tapi payment sama. Gambar Main ada 8 minit keluar. Yes. Main tak sampai first half. Bayar RM35, gambar ada 2. So Injet pula tu. kiranya Injet aku habiskan. Injet kasut terkopak. Lagi balik kena marah kuat. Dia yang lain tak sakit yang ujung. Yeah, so itu bila kita buat survey lah kan, kita sembang dengan community yang join. So bila kita dapat detect tu, and then kita kenal pasti masalah. So kita cuba selesaikan dengan cara yang kita boleh buat lah. Which is kita give benefit, and then diorang pun enjoy, kita pun fun. Betul. Setuju. Aku tambah sikit. Actually aku dengan Haikal dua background yang berbeza. Aku directly bukan player, tapi go for license coaching grassroots. Aku my core is fun game lah. Aku suka fun dengan bola sepak. Haikal is experienced football player professional. Sempat dengan Feda United, dan COVID, dan stop main kat situ, dan kita gabungkan. Seorang pernah main, seorang just a coach ada license, seorang dengan professional player, kita combine kan. Dan kita tapis apa yang perlu, apa yang tak perlu. Khas untuk silibus CCA sahaja lah. Betul. That's all from aku dengan Haikal. Thank you so much. Jom balik. Habis lah? Belum. Kita nak dengar juga sharing daripada kawan-kawan kita yang join, dekat kawan kita yang menonton. Dah pegang. Okay, Anas also part of our crew. Anas boleh share dengan kita. Actually aku share sikit dengan Anas ikut aku daripada kita orang habis study. Anas aku punya junior waktu kita belajar. So dia tak ada team bola, dia ikut team yang aku buat, tapi that one community punya social football club lah. Sebiji sama macam semua orang yang lain. Dia cakap dekat Anas, kita nak buat benda baru, nak tapis, and Anas okay to join. Dan kita ajak dia part of the crew lah. Anas, sedikit pendapat on your geng cari angin. On your pula, on your opinion. Pasal geng cari angin ni. Sebenarnya untuk yang awal-awal tu 7 lagu. Macam 7 lagu. Bukan. Tak, saya nak bagi Saya nak bagi awak selesa dulu. Bukan apa. Saya tahu setiap baik-baik kata yang keluar daripada mulut saya tu lucu kan. Bukan lucu kan. Memang minta dicaci. Teruskan cepat. Kalau kita mendengar ni esok tengah drive lagi kerja, muka tension, kita bagi happy sikit kan. Bukan kau minta ke tak? Dia starting dia sebenarnya untuk join geng cari angin ni. Aku biasa Syakir memang akan PM aku lah. Ada apa-apa benda baru, community baru ke group baru yang dia nak buka ke, dia akan PM aku. Dan aku pula pantang dapat setia. Aku follow je. Aku sentiasa support member lah. Kira apa yang member nak buat, aku support kan. So aku first time datang tu, aku pun tak expect lah macam mana training yang dia buat tu semua tu kan. Aku tak expect yang dia akan buat training macam tu. Sebab aku ingatkan dia akan go intense. So rupanya just betul dengan nama geng cari angin. Tapi kalau tanya aku untuk apa yang kita buat sekarang ni, semuanya okey lah. Orang kata tak terlalu memudaratkan lah bagi memudaratkan lah. Sebab ada setengah orang kan, dia fikir macam aduh, nampak training gempak-gempak ni, orang pun macam tak nak join kan. So takut lah nak join. Tapi bila dapat join geng cari angin,
Selalunya melekat. Faham? Sekali nak cuba mesti nak lagi. Betul tak? Dia macam iklan apa Sekali dah cuba mesti nak lagi. Tapi dia bagus lah. Dulu waktu kita orang belajar, cikgu bahasa Melayu kita orang cakap Muhammad Anas tu kata-kata dia memudaratkan. Betul. Ya, aku perasan. Ingat tak MBA apa? Kilafan. Biasa sebut kesilapan kan. Dia kami minta maaf atas kekilafan kami. Kau part time buat apa? Pergi buat ni apa, wedding punya MC ke apa kan? Wedding punya MC. Tak, dia buat sajak lah aku. Penyajak lah dia. Penyajak secara freelance. Acak Ahmad next part. Kita tak boleh lama-lama. Kita go banyak episod lagi. Apa pendapat awak tentang JCA? Nampak takut tu. Awak datang first day training Saya datang first day training pun part of our crew. Bagus lah. First day training kan? First day training, jaga attendance semua saya. Aku tak cakap apa-apa ke dia. Dia macam minta kerja ni. Dia macam minta kerja nampak dia. Dia first day training datang. Cuba tanya Pak An, dia first day training datang? Belum lagi. Belum. Member baru tu baru dah tekan follow kat IG. Baru. Dah ramai. Dah ramai. Bila dah ramai baru rasa nak join. Awak kena hantar dalam podcast tu. Depan dia bagi Dia lain macam dia simpan banyak Dia simpan banyak kat saya ni. Sambung. Ini tender. Saya mata macam ni. Tak, kita bagi dia cakap. Actually aku just share sekarang kepada kawan kita menuntut. Actually Chai study sport management. Betul. So antara niat aku dengan Haikal, kita nak tengok syllabus yang ada boleh attach tak dengan syllabus yang Ceriangin yang ada lah. So mana kita boleh improve ataupun tak, ataupun yang tempat dia tak improve, kita ajar dia. Betul. Mana tahu one day JCA ada training center. Betul. Yes. Amin. Bukan susah. Amin. Okay, Ahmad ada ke? Saya nak cerita pasal apa? Allah selamat. JCA apa pendapat awak? Apa yang terlintas di fikirannya? Kalau tak ada, cakap tak ada. Yang bagusnya geng Ceriangin ni bagus untuk orang yang baru habis injured lah, baru habis recovery. Seeloknya Macam jawab soalan SPM tu. Bagi peluang. Saya minta maaf. Jangan potong orang tengah cakap boleh ya? Tak, Awak ada tengok lah video yang tu? Kau ni awak yang sambung. Bagi dia cakap bukan lepas kau. Memang tak kena edit. Cuba je. macam Abang Haikal cakap tadi lah, dalam lama tak main, lepas tu tiba-tiba turun friendly, terkejut. Seeloknya pergi training dulu lah. So bagus lah ada geng Ceriangin ni, first therapy in Malaysia. Ada tagline tu, first therapy in Malaysia. Kena mention First therapy, football therapy in Malaysia. Muhammad, awak terproceed naik. Saya point of view saya, saya start join sebab dulu saya kenal Syakir pun belakang tabir je. Tak pernah jumpa. DM je. So datang tu kita pun sebenarnya bagi saya takut malu. Takut nanti geng-geng sini macam mungkin pro ke apa kan, sebab kita ada ex-player. Betul. Kita ada ex-player. Sebelum awak datang tu kenal Haikal? Saya dah kenal Haikal dulu. Sebab kan podcast sudah keluar. Ya. So awak datang tu awak expect geng Ceriangin ni intense training lah. So macam saya rasa dia mungkin intense lah, sebab saya tak tahu macam ni kan. Tapi orang kata kita tak kenal maka tak cinta kan. Saya pun macam mana Tanzania. Lepas tu Afiq belum cakap jaga-jaga. Dia tengah susun ayat tau. Saya laju kan. So saya datang, then saya tengok GCA. Satu je lah saya boleh cakap, GCA ni tempat yang orang kata dia tak judge siapa-siapa boleh datang. Linda Luri ke bos Shell ke boleh datang. Dan boleh mingle dengan semua orang. Kita tak pernah pun kata kau tak power, kau jangan datang lah. Faham. Kau bagus lah, kau jangan datang lah. Faham. Fik sikit. Pasal JCA? Pasal JCA. Pasal JCA ni apa yang aku ingat lah, first day datang nak muntah. Tadi cakap tak Waktu dia muntah. intense. Mula tak intense kan? Waktu tu kena dengan coach yang tuga. Jangan sebut. Jangan sebut. Ni unplan masa tu. Sebab dalam GCA second. Sebab dalam GCA kita banyak surprise. Tiba-tiba datang kena makan biskuit. Tiba-tiba datang ada kena mandi ais. Patutlah nak termuntah. Jangan mention. Okey, jap. First day tu saya nak muntah. Sebab waktu tu kita training pakai kursi lagi. Pakai kursi. Pakai kursi. Waktu tu rasanya
datang training pun kejap buat ni, kejap buat tu. Tak confirm lagi apa yang buat kan. So waktu tu lah. So lagi satu sebab masa tu pun dah setahun lebih tak datang. Tak main bola, tak main apa. Training tak apa. Setahun lebih. Datang first time training memang nak muntah, kepala tu keluar bintang. Masa tu lah. Tapi benda yang bagus pasal GCA ni, satu, aku pun tak expect ni semua kawan-kawan aku pun kenal ni. Sama-sama. Tak pernah jumpa pun. Tak pernah jumpa apa semua. Satu benda yang bagus lah. Kedua macam Pak An cakap lah, dia satu community yang dia tak judge. Kan ada antara kawan-kawan kita ni yang memang kat luar nak main. Kan ada yang mungkin waktu sekolah dulu, aku nak main bola lah. Kan tapi segan. Kan dah besar, dah ada duit nak beli boot. Nak main ni tak ada platform. Takkan nak pergi join akademi anak pula main adik dia seorang yang besar kan. Dia lagi besar pada gol. Saya tak ambil under 50. So tak ada platform. Kan so ni tempat platform yang ngam lah, cantik lah. Baik. Selain dia bukan semata-mata training nak pergi main friendly, tapi it's good to have, it's good to join, to have a healthy lifestyle. Yes. Kan itu pun memang antara kita punya plan lah, main aspect lah untuk kita sama-sama bagi tahu dekat kita punya community untuk living healthy life lah. Which is dah start pun Pak An kan, tiba-tiba dia post, dia tag, hari ni makan apa guys? Betul. Tiba-tiba makan sandwich je for lunch. Aku selepas ni kita akan buat spot check lah. Siapa makan roti canai breakfast ke apa kan. Satu pun ni kena. Kita breakfast 5 biji telur kot. Terus pun masak. Siapa yang makan 5 biji? Saya pernah experience. Tapi 10 biji lah. 10 biji kan? Yes. Masa zaman saya main bola dulu lah. Sebab saya striker, tapi saya kecil. Lebih besar kurang besar Chai lah. Ni waktu friend lah kat friend. Yes. So untuk you nak besarkan badan, you kena satu extra gym and makan lah. Diorang push betul-betul. Makan. Tak, dekat dalam Friends punya tu dah ada dah. Dah ada. So kena tengok balik lah. So and then which is good juga dekat dalam GCA ni, kita on membership kita ada buat check timbang berat. Kita monitor benda tu. So that's how kita nak kita punya community living a healthy life lah. Betul. So sebab apa tau, ada seorang player ni dia dah target untuk bulan bintang punya tahun depan dia nak pakai baju size M. Kau sebut nama tu. Nama dia one of the fans yang very minat Liverpool lah. So you know who you Saya cukup meminati beliau. Sebenarnya bab tengok bab yang ambil berat tu pun, aku hari tu terasa tau lepas pada raya tau. Betul. Berat naik bro. Aku tengok naik dia. Siul lah. Tak relevan. Apa tu? Tak kena tu. Memang kekilafan tu. InsyaAllah more detail kita go next episode. Tak payah sekarang dah maghrib. Aku sedar azan. Kawan kita dah sampai lah nak untuk malam punya mana ni kita ada save side. Sekejap kan nak habis kan. Sorry. Sikit lagi save side kita nak set up angkat barang. Dari save side, thank you so much. Nak tengok episode lain aku letak kali ni kat atas ni. See you guys in next episode. Terima kasih guys. Enjoy main bola. Jemput kawan-kawan yang datang, yang belum datang, training geng cari angin Selasa, Khamis, Jumaat, Ahad di Padang Serena City. Terima kasih dekat Rafa Sport yang menaja episod kita kali ni. Thank you. Korang tak tahu kan, sebenarnya Rafa Sport ada lagi satu tempat untuk bersukan kan. Kat mana? Las Palmas Pickleball Club. Wow. Nama Las Palmas. Macam jauh Pickleball. Mi honta ni corre sere. Ti corre un mi amor. Oh, yao. Tu Cina. Tu Uncle Yong. Okay, kita borak pasal episode pasal pickleball. Baik. Alright. Thank you so much. Assalamualaikum dan bye-bye. Tak kisah kau main bola ke pickleball ke apa kan. Tanya nak awak pernah main pickleball ke tak? Kita set up maghrib. Lucu. Tapi kalau baju dia pickleball ke apa? Dia nak sebut pickleball GCA pickleball. Macam Jom kita maghrib kita go. Bye.